Okey. Jadi tuan-puan, dalam kita membuat branding ni, dia tuan-puan, dia adalah proses. Tuan-puan sekarang tengah berada dalam proses fasa 1, iaitu proses asas tuan-puan dia, iaitu kita mengenal identiti, kita akan mengenal juga apa juga pelanggan impian kita. Boleh tuan-puan? Okey, pelanggan impian kita supaya lebih jelas dan juga kita kena tahu apa kita bercerita sikit. Kemudian saya akan masuk juga bahagian konten tuan-puan kandungan nanti, macam mana tuan-puan nak membuat kandungan yang lebih berstruktur dan lebih menarik perhatian orang supaya apa? Mungkin lebih kepada FYP ke? Bagi contoh kan, lebih ramai orang tahu. Ya tuan-puan? So dekat sini tuan-puan adalah bahagian pertama dulu tuan-puan. Of course satu hari tak cukup tuan-puan kita nak bercerita semua, tapi saya akan bagi perkara yang penting dahulu tuan-puan supaya tuan-puan dapat satu keyakinan dan lebih jelas. Okey? Tuan-puan, dalam perniagaan ni, dalam perniagaan online ni tuan-puan, kita kena pilih dipanggil niche tuan-puan iaitu kategori. Kategori ni macam mana? Okey. Tuan-puan, siapa pernah dengar perkataan ni? Siapa pernah dengar perkataan niche ni? Okey, boleh tak tuan-puan terangkan? Bukan terangkan. Nyatakan dekat situ tuan-puan berada dalam kategori apa? Dekat platform online ni ada bermacam-macam kategori jenis bisnes tuan-puan Sebab apa? Apabila kita buat kategori campur-campur, orang akan jadi pening. Kan? Macam saya kata tadi lah, manusia dia suka perkara yang harmoni. Kan? Maknanya kalau kita campur-campur, orang akan jadi pening, dia pun tak kenal kita buat apa. Itu sebabnya kita kena pilihkan satu kategori. Okey. Jadi, saya nak tahu dulu, tuan-puan, tuan-puan dalam buat perniagaan, tuan-puan berada dalam kategori apa? Boleh tak komen? Supaya saya tak tahu. Kalau tuan-puan dah jelas, saya tak akan pergi lebih lanjut. Nanti saya akan sebab apa, saya banyak benda saya nak kongsi ni. Okey. Tuan-puan, kita tunjuk kat situ dulu. Kongsikan dulu. Tuan-puan berada dalam kategori apa perniagaan tuan-puan? Tulis dekat ruang komen. Niche apa? Tuan-puan Halimah Zatul, okey, kategori makanan. Mantap. Okey, Puan Ustazah, Puan Ustazah berada dalam kategori kewangan dan juga pendidikan. Okey? Memang puan nak jual makanan, tapi tuan-puan boleh olah kata puan kewangan dan pelaburan. Okey, betul. Ain kesihatan, Puan Ain kesihatan, Dr. Hani kesihatan Baik. Tuan Syah? Ke Tuan Syah tidur? Boleh ke Tuan Syah? Tuan Syah dari kategori apa nama, travel lah, betul tak travel lah. Okey, kesihatan baik tuan-puan So tuan-puan, kebiasaannya ada apabila di peringkat awal Ustazah buat produk tu sendiri ke atau pakai orang lain? Tuan-puan punya produk ke atau orang lain? Produk sendiri. Okay, terima kasih. Oh, Puan Syah. Okey, terima kasih Tuan Syah. Terima kasih. Puan Syah lebih kepada ni. Dia tak masuk lah kan. Dia bahagian travel tuan-puan Tuan Syah lebih kepada ni. Tuan-puan rekreasi. Okey, tuan-puan sendiri. Okey, mantap. Okey. So, apa beza kategori evergreen ni? Kategori evergreen ni sentiasa ada permintaan. Okey, sentiasa orang mencari untuk melakukan perubahan dalam kehidupan mereka. Sebagai contoh, mungkin saudara Syah dia menjual kereta Toyota. Okey, Toyota berkaitan rapat dengan rekreasi, teknologi dan peningkatan diri. Peningkatan diri tu apa? Dia rasa lebih yakin, lebih confident bawa kereta, lebih rasa selesa. Okey, lebih rasa selamat. Okey, sampai dapat menaikkan status Okey, status sebagai contoh, betul tak? Kan? Itu antara satu sebab tuan-tuan Okey, iaitu ini adalah perkara yang selalu orang cari. Setuju tak tuan-tuan apa saya cakap? Minta maaf. Selalu orang cari tu apa maksud saya tuan-tuan Apabila manusia ni tuan-tuan, dia berada dalam satu peringkat umur, dia akan berubah keutamaan kehidupannya. Okey? Tapi kebiasaannya perkara ini tetap menjadi tumpuan. Contohnya meningkatkan kekayaan. Okey? Semua orang dalam dunia ni kebanyakannya dia akan cenderung untuk meningkatkan kekayaan. Betul? Sebab apa? Tanpa wang, tanpa duit, kita tidak akan kita tidak mempunyai apa? Kebebasan lah, tak banyak sangat pilihan Okey, kita tidak boleh makan, kita tidak boleh apa. So ini adalah perkara berlaku yang selalu kata tu orang nak bertambah baik. Perhubungan, setuju tak apa saya cakap? Perhubungan ni sebagai contoh, perhubungan dengan diri sendiri, perhubungan dengan Maha Pencipta, perhubungan dengan anak-anak, perhubungan dengan pasangan kita, perhubungan dengan rakan sekerja, perhubungan dengan pelanggan. Jadi, nampak tak? Ini adalah perkara yang selalu orang cari.
Tuan-puan, untuk apa? Untuk bertambah baik. Sebagai contoh, kes perceraian dekat luar sana sangat-sangat besar. Betul. Kenapa setiap tahun meningkat? Sebab apa? Sebab kita kurang tahu ilmu perhubungan. Ilmu mengenal pasangan kita tidak tahu. Jadi, tuan-puan, maksud saya dekat sini, kenapa contohnya? Walaupun tuan-puan menjual produk kesihatan, tetapi tuan-puan boleh gabungkan perkara tersebut dalam kandungan. Nampak tak? Tuan-puan, pernah tengok tak rancangan Wanita Hari Ini? Atau Nona? Ada ke tak? Pernah tengok tak? Siapa pernah tengok? Pernah Siapa lagi pernah? Terima kasih saudara Syah. Siapa lagi pernah? Ramai yang pernah ke? Semua pernah ke? Sebab saya tak tahu dulu. Adakah sebab saya tak faham konsep dia? Dr. Hari pernah? Wanita Hari Ini? Wanita Hari Ini ke Nona ke? Pernah Okey. Maksud saya dekat sini, dalam rancangan Wanita Hari Ini, dia akan ada cerita masalah perhubungan, masalah konflik. Dia ada juga cerita pasal kesihatan. Okey? Nampak tak? Macam mana mereka menggabungkan kandungan-kandungan tersebut, tetapi tujuannya adalah kepada siapa? Sasarannya sama, iaitu siapa? Golongan wanita yang mungkin suri rumah, yang mungkin para wanita. Suri rumah yang duduk dekat rumah. So, dia panggil Wanita Hari Ini. Mungkin juga untuk sebab apa? Sebab mereka tahu penonton dia, mereka memerlukan perkara ini. Cerita pasal kesihatan, cerita pasal motivasi diri, cerita pasal perhubungan, cerita pasal pergi cuti-cuti. Setuju tuan-tuan? Macam teknologi kurang sikit lah. Mungkin kebanyakan selalunya teknologi ni lebih kepada orang lelaki. Betul? Sebab lelaki dia punya mindset dia, minda dia adalah apa? Menyelesaikan masalah. Tadi, teknologi ni banyak menyelesaikan masalah. Sebab tu, orang lelaki lebih cenderung kepada teknologi, game, perkara-perkara itu. Jadi kenapa saya kongsikan perkara ini tuan-puan? Sebab bila saya kongsi, baru tuan-puan boleh olah kandungannya, bukanlah cerita pasal produk sepanjang masa. Sebagai contoh, Ustazah. Dia untuk perkongsian kawan-kawan tuan-puan, Ustazah adalah pemilik tahfiz bukan pemilik, pengurus tahfiz lah, sekolah tahfiz, dan dia ada student dia. Dan pada masa sama Ustazah menjual produk makanan sambal tadi. Jadi kadang-kadang kita boleh olah dari perkongsian mengenai perhubungan. Contohnya perhubungan dengan pelajar ke, perhubungan dengan kerohanian dengan Tuhan kita ke, macam doa ke, sebagai contoh nasyid ke. Baru lepas tu kita pasal proses makanan pula. Cara-cara puan mendidik, apakah cara-cara pendekatan mendidik dekat dalam tahfiz tersebut. Kan? Apakah kelebihan? Maksudnya kita gabungkan tadi. Jadi, walaupun kita menjual makanan, tapi kita boleh cerita juga mengenai peningkatan diri. Nampak tak? Macam contohnya, saudara Hakim. Dia buat buat goal. Maksudnya dekat sini dia cerita mengenai apa? Perancangan kewangan lah. Mengenai cara untuk membina kekayaan. Kita boleh juga cerita pelindungan kekayaan sebagai contoh. Kan? Apa yang mengenai kekayaan, ataupun boleh juga cerita pasal peningkatan diri sebagai contoh. Kan? Sebagai contoh. Sebab apa? Sebab membina kekayaan ni adalah satu tabiat. Maknanya kita kena ada mindset yang betul. Itu maksud saya tuan-tuan. Sama juga dalam kesihatan. Macam doktor Hasmi kejap lupa dah saya. Dr. Hani boleh gabungkan contohnya apakah mungkin orang Dr. Hani dia menjual produk probiotik mungkin untuk usus, betul ke? So golongan mana yang ada masalah usus? Kan? Golongan mana yang ada masalah usus? Mungkin golongan yang 40, 35 tahun ke atas so sebab tu saya kata apakah lagi penyakit orang yang golongan 40 tahun ke atas akan berlaku. Contohnya kecil manis tu semua biasalah, standard kan. Kemudian daripada segi emosi, bagaimana pula emosi dari segi perhubungan diri dengan pasangan dia macam mana? Tuan-puan tahu tak tuan-puan? Kebanyakan orang sekarang ni, kita sebenarnya rakyat Malaysia teman-teman, dalam masa 10 tahun kan, kebanyakan orang akan duduk dalam keadaan kesunyian. Sebab apa? Apabila dia berasa dalam berusia emas. Sebab apa tuan-puan? Sebab berusia emas ni tuan-puan, dia banyak lagi cabaran tuan-puan, dari segi penyakit, dari segi kewangan, dari segi emosi kan. Kalau dulu ada anak-anak dekat rumah, lepas tu anak-anak tak datang tengok kan. Mungkin juga akan melalui proses di mana dia berpisah pula dengan pasangan, hidup seorang diri kan. Itu
Itu semua masalah tuan-puan. Jadi macam mana tuan-puan nak olahkan masalah tersebut, boleh gabungkan boleh dalam kandungan kita nanti tuan-puan. Jadi kenapa saya cerita benda ni tuan-puan, supaya tuan-puan dapat gambaran yang di mana bukannya kita nak cerita pasal produk saja sepanjang masa, penyakit saja kan, cerita pasal penyakit, tapi kita boleh jalinkan kita punya kandungan tersebut dengan perkara lain. Maknanya kaitkan, hubung kaitkanlah